8 April 1968, Pertabalan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-10. Pada hari ini dalam tahun 1968, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-10 di Istana Besar, Seri Menanti, Negeri Sembilan. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar ditabalkan bagi menggantikan almarhum Tuanku Munawir yang mangkat pada 18 April 1967. Upacara pertabalan ini disempurnakan oleh orang 4 istana, iaitu Datuk Seri Amar Diraja, Datuk Raja Diwangsa, Datuk Penghulu Dagang dan Datuk Akhirul Zaman. Istiadat pertabalan ini bermula pada 6 April 1968 dengan istiadat menurunkan alat-alat kebesaran diraja dan diikuti dengan istiadat bersiram pertabalan pada 7 April 1968. Upacara ini turut dihadiri oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah, Raja-Raja Melayu dan Gubernur-Gubernur.